Kena. Right guys, assalamualaikum guys. Pagi-pagi, selamat pagi guys. Pagi ni aku nak casting haruan lagi guys. Air aku tengok ada yang jernih, ada yang keruh dan ada yang separuh jernih. So yang jernih ni memang aku nampak masa aku baru sampai tadi, aku nampak ada seekor dua lah yang parking kan. Haruan tu tengah parking berjemur ke apa, aku tak tahu. Tapi aku baling daripada jauh, baling pun dia dah nampak orang guys. Jadi kalau kat sini parit jernih memang susah sikit lah guys nak casting. Jadi tak apalah, kita try je cari mana yang air tengah okey, mana yang cantik untuk casting, kita casting guys. Okay, jadi pagi ni aku solo je. Aku nak mancing dekat kebun yang selalu aku mancing. So aku nak try kat sini guys. Parit ni manjang ke belakang sana. Jadi depannya pun ada. Sampailah ke bukit sana tu. Jadi kita try tengok guys, ada ke tak ada. Kita tengok macam mana. Jadi aku set up barang dulu apa yang patut. Lepas tu kita tengok mancing guys. Okay, buat sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen, share. Kita gasak dulu guys. Jom kita try tengok ada hasil ke tak ada guys. Let's go. Okay guys, pagi ni aku nak pakai SP dulu guys. SP color pink merah ni. Kita try tengok. Okay, let's go. Kita test tengok macam mana, ada ke tak ada. Strike. Alhamdulillah. Makan rupanya nak sangkut tadi. Okey, alhamdulillah. Okey, nice guys. Alhamdulillah, strike pertama. Padu guys. Okey, curut guys, strike pertama guys, berbaling. Alhamdulillah. First cast dan alhamdulillah strike yang pertama. Curut dia guys, tapi kena mati lah guys. Ini aku nak lepaskan sayang pula, tapi dah kena mati lah. Tak apalah, ini aku tapau juga. Alhamdulillah. Tak kumpau. Okey, padu. Mantap. Okay guys, alhamdulillah. Baru baling sekali. First cast guys, dah strike. Alhamdulillah. Ada juga. Tapi itu aku terpaksa tapau guys, sebab saiz itu biasa aku nak lepaskan. Tapi sebab tadi hook yang kena mata dia, so aku rasa aku tak sampai hati nak lepaskan. Jadi aku tapau je lah saiz itu. Okay, let's go, kita test lagi. Bismillah. Depan ni air dia agak keruh sikit guys. Belah depan sana tu jernih tadi aku tengok. Aku nak tengok ada tak gorgon kat sini. Kita sebelah sini pula. Okay guys, aku nak tes SP color kuning pula guys. Okay, try color kuning pula guys. Kita tengok macam mana. Okay guys, ada bawa anak depan tu, air jernih dan aku boleh nampak
ibu dengan ayah dia sepasang, tapi tak besar lah. Saya sempit lah. Nak try pujuk juga pakai SP guys. Sampai duduk dekat motor dan bawah pokok sawit ni. Redup sikit guys. Aduh. So kita sambil duduk sampai pujuk guys. Mana anak dia tadi? Itu. Oh kan. Aduh, tak lekat. Oh, dia makan guys. Dia makan guys. Dia makan guys, mak dia. Okey. Tak apa guys, tak apa. Kita pelan-pelan kita pujuk. Sambil duduk kat motor ni, bawah pokok sawit. Kita try pujuk. Mak ni boleh depan ni je. Air jernih, aku tak boleh nak dekat-dekat dengan air. Paling kacau lagi. Makan guys. Tak lekat. Dia makan dah tadi guys. Tak lekat. Garang juga mak dia. Tak tahu mak dia ke bapak dia ke, tapi sepasang guys. Okay. Aku nak kasih pujuk sampai mak dia makan guys. Kena pun mak dia. Alah, lucut. Aduh, hai. Lucut guys, mak dia garang weh. Aku tak tahu tu bapaknya ke maknya, tapi ada sepasang tadi. Aku nampak ada 2 ekor. Aduh, sayang tu lah. Aduh, hai. Okay guys, kita try sambung balik guys. Sambung pujuk lagi. Ada lagi seekor lagi guys, tak kena lagi. Sebab seekor tadi aku rasa yang curut tu dah kena dah. Mulut dia lucut tadi. So dan lagi seekor guys, tak tahu. Kita try lah, tengok mantau dia nak kan. Kita try pujuk lagi guys. Dia. Okey tu. Anak dia duduk sana guys. Tadi anak dia kat sini. So aku tak boleh nak dekat-dekat sangat sebab air je jernih tau guys. Kita mantau dia nak lagi kan. Bismillah. Kita try pujuk sampai dapat guys. Seekor lagi tu. Itu pun kalau dia nak lagi lah. Seekor tadi dah kena dah mulut dia. Tu mungkin dah tak nak dah aku rasa. Seekor lagi tu mungkin kalau dia nak dia ambil lah guys. Okay guys, so ini dia. So ni mak dia. Mak dia ni besar sikit guys. Okay, alhamdulillah. So bermakna yang tadi aku ada lepas tadi tu, yang aku pujuk tu, yang itu mungkin bapak dia guys. Sebab bapak dia kecil sikit, macam curut sikit lah yang aku nampak tadi tu. Sebab yang aku nampak ada 2 ekor tu, aku nampak ekor dia je ni. Cuma aku tak nampak badan dia yang sebenar mak dia ni. So mungkin aku nampak curut tu bapak dia lah. Sepasang. Ini mak dia besar sikit. Okay, aku nak lepaskan, lepas tu kita release kat anak dia guys.
Untuk ni perut dia pun bol menetas ni nampak ni. Bol pas bertelur. Anak dia pun halus lagi guys. Segenggam juga ni mak ini ni. Okey. Oh, segenggam juga ni guys. Okey, kita release. Bagi dia besarkan anak dia dulu. Mana anak dia ni? Oh, okey. Ni guys anak-anak dia guys. Tu, bawah semak tu, nampak? Halu-halu lagi anak ni. So, kita release. Tu, bawah semak tu. Nampak tak? Kalau dalam kamera boleh nampak lah. Okey, ni mak dia. Boleh tahan mak dia guys. Okey, alhamdulillah misi memujuk selesai. Okey, alhamdulillah. So, pergi kat anak kau. Okay, bye. Okey. Yes. Okey, baru boleh kita jalan-jalan guys. Okey, alhamdulillah guys. Dapat juga pujuk. Dapat naik alhamdulillah. Sebab tadi masa aku sampai sini, aku nampak ada yang bawa anak dia. Anak dia halus betul-betul depan motor aku ni, tempat aku parking betul-betul kat situ. Anak dia macam baru lepas menetas lah guys. Merah lagi, lepas tu macam halus-halus lagi lah. Lepas tu aku nampak sepasang guys. Sebab yang aku nampak dia ada seekor curut. Dan seekor lagi aku tak berapa nampak besar dia, cuma aku nampak ekor dia sebab bawah tu ada lumut guys. Jadi yang seekor lagi tu aku nampak ekor dia je, badan dia kat dalam lumut. Lepas tu yang seekor lagi tu curut guys. Aku ingatkan yang curut tu mak dia. Aku pujuk, yang curut tu makan guys. Tapi sayang tak lekat lah. Dah dapat tarik lah, dah strike lah. Tapi boleh separuh jalan tu boleh lucut pula guys. Pas yang curut tu lucut, aku bagi take time sekejap. Lepas tu aku try cari balik dan air memang jernih guys. Air memang jernih. So aku tak boleh nak rapat sangat dengan anak dia. Jadi aku terpaksa baling daripada jauh lah. Dan pujuk, ingatkan dah tak nak makan guys. Tapi aku nampak macam ada yang mengejar lagi. Sebab aku syak yang mengejar tu mungkin seekor lagi yang tak kena mata kail lagi tu kan. So aku baling dan alhamdulillah guys, strike juga. Aku rasa yang itu mama dia. Sebab yang itu besar sikit guys. Mungkin yang apa kecil sikit tu mungkin bapak dia. Tapi alhamdulillah guys, dapatlah naik salah satu kan. Walaupun dua-dua tak dapat naik, tapi salah seekor dapat naik pun okey lah guys. Dapat yang besar tu, yang curut tak dapat tak apa guys. Yang penting yang besar sikit dapat. Itu yang penting guys. Jadi alhamdulillah dapat naik landed seekor mak dia. Dan aku dah release dah. Jadi kita biar je lah kat situ. So aku ambil masa sekejap, rehat sekejap sebab sekarang ni tengah panas gila guys, macam korang tengok ni. Jadi aku rehat dulu kat bawah pokok. Dalam masa 5 minit ke 10 minit gitu lagi aku sambung balik mancing guys. Okay, stay tune. Kita tengok lagi. Sebab air tengah jernih ni. Jadi kita tak boleh rushing, kita relax dulu. Tengok ada arwan yang parking, kita try casting guys. Okay, stay tune guys. Sekejap lagi kita sambung. Makan. Aduh, lucut. Aduh. Hai. Dia dah makan tadi guys. Aduh, patut aku bagi dia masa lah. Aduh, dia tak nak makan lah ni. Alright guys, jadi alhamdulillah setakat tu je lah guys cerita untuk pagi ni guys. Alhamdulillah ada manis-manis. Strike 2 ekor, saiz curut. Itu pun first cast. Baling dah strike alhamdulillah. Lepas tu dekat balik ni pun air dia ada yang jernih, ada yang keruh, ada yang separuh keruh. Jadi kena pandai tengok lah guys. Sebab kadang-kadang dekat tempat yang jernih tu ada haruan tengah parking guys. Jadi nak kena baling tu memang tak boleh dekat, kena jauh sikit. Macam tadi aku pergi dekat belah depan tu, air dia jernih guys. Lepas tu ada bawa anak dia pun halus lagi, tak besar-besar. Itu pun aku nampak dekat depan motor aku. Lepas tu air jernih, jadi nampaklah sepasang guys. Seekor saiz curut dan seekor lagi time tu aku tak nampak lagi saiz dia kan. Cuma ekor dia tu keluar daripada lumut kat bawah tu. Jadi air jernih, jadi nampaklah guys. Dan aku pujuk. Aku ingatkan yang mak dia tu yang curut guys. Jadi dapatlah curut tu. Lepas tu lucut. Time aku tengah strike tu lucut. Jadi aku try baling lagi sebab
seekor dah kena, seekor lagi tak kena lagi tau guys. So jadi aku try baling pujuk sampailah dia bawa anak dia sampai ke mana dah. Lepas tu aku try pujuk lagi dan alhamdulillah guys, strike seekor. Itu besar sikit kan. Aku rasa yang besar sikit tu mak dia aku rasa. Jadi alhamdulillah strike kat situ lah guys. Jadi okey lah, dua-dua kena. Papa dengan mama dia kena. Cuma seekor yang papa dia tu tak lekat. Lucu. Dan mama dia tu yang dapat. Tapi yang turut tak kisah, kalau lepas pun tak apa guys. Janji yang mama dia tu dapat lah. Okay, jadi aku nak tamatkan video kat sini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di next video akan datang guys. Okay, macam biasalah, kalau korang suka video ni jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Aku ni pun sekarang nak balik dah. Jadi kita jumpa lagi di next video akan datang guys. Okay, bye. Assalamualaikum.